Selamat datang ke channel travel video blog keluarga saya. Perjalanan balik dari Tasik meninjau ke kota Bukit Tinggi mengambil masa lebih 1 jam setengah. Kami sampai di bandar Bukit Tinggi ini pun sudah pukul 4.30. Dari Bukit Tinggi ke Lembah Harau dalam 50 km, melalui jalan besar. Tapi jalan besar di sini pun bukan highway, kenderaan pun banyak, mengambil masa 1 jam setengah juga. Hujan renyai-renyai lagi. Matlamat kami supaya selamat sampai ke homestay yang baru sahaja saya booking di Lembah Harau sebelum malam. Kami mengikut jalan Payakumbuh dan melalui pekan Payakumbuh yang kaya dengan tradisi adat Minangkabau. Kami sampai ke simpang untuk ke penginapan kami hampir pukul 6 petang. Hujan masih renyai-renyai. Nama homestay kami Arga Homestay, berhampiran dengan salah satu tebing granat dengan air terjun yang mengalir dari ketinggian 200 meter. Air terjun yang berhampiran homestay kami tidak besar lagi, kerana kata penjaga homestay kami, di daerah Harau ini, kemarau berbulan dan baru 4 hingga 5 hari ini sahaja hujan turun tidak berhenti-henti. Ini adalah lorong masuk ke homestay kami. Sudah hampir 6.30 petang dan hujan renyai-renyai, langit agak gelap sedikit. Inilah Arga Homestay. Saya baru sahaja tempah setelah Google di internet dan ada ulasan yang baik. Sesampai di homestay, penjaga datang kepada kami. Kami membuat bayaran tunai kerana tidak ada kredit kad dan transfer ban. Ada beberapa homestay di kawasan ini. Chalet yang kami sewa ini 2 tingkat. Memang selesalah untuk kami berlima. 2 orang lelaki tidur atas, min di bawah. Ada dapur, cuma tandas cangkung dan kena jirus lah. Di bawah chalet ini ada kolam air. Saya tengok di Ranah Minang ini kebanyakan rumah ada kolam air di sekitaran dan di bawah rumah. Macam di homestay kami ini di bawah rumah ada kolam. Malam ini kami akan ditemani oleh bunyi-bunyi katak dan cengkerik lah. Kami pun mengeluarkan beg-beg pakaian dan makanan retut kami. Irfan sudah kepenatan di ruang tingkat atas. Hotspot tak? Sekejap. Kebaikan homestay ini ialah tidak ada wifi. Talk to each other. Ini bahagian atas homestay. Irfan tengah baring berehat. Suasana di persekitaran homestay kami. Di sebelah homestay kami ada lagi rumah homestay yang lebih besar dan boleh muat ramai orang. Lembah Harau ini mempunyai rupa bentuk geografi yang menarik kerana dikeliling oleh tebing-tebing granat yang tinggi dari 200 meter ke 500 meter. Lembah ini dijolok sebagai Grand Canyon Indonesia. Kejadian tebing-tebing tinggi dengan purata 200 meter dan pelatau tinggi ini adalah dikatakan bahawa kawasan ini adalah jutaan tahun dulu merupakan sebahagian lautan. Ini adalah kerana kajian geologi menjumpa banyak batu-batuan kuno yang kaya dengan karbon organik yang sama dengan keadaan di dasar-dasar laut. Terdapat banyak air terjun yang mengalir dari atas tebing-tebing granat ini. Dalam suasana senja, saya sempat terbangkan drone dan sila saksikanlah suasana sekitar Lembah Harau di bahagian homestay saya. Mengusap luka yang tak tertahan, tak perlu kata, tak perlu tanya, alam pun tahu isi sukma.
Malam itu kami tidak keluar, makan retut nasi lemak, menikmati bunyi katak dan tidur awal. Ini keadaan di pagi hari yang dingin. Setelah mandi-mandi koboi, kami Hujan bersiap untuk meninjau keadaan sekitaran dan juga mencari makan pagi. Kolam air terjun dari tebing tinggi berhampiran homestay kami. Air masih lagi kecil, kerana sebelum ini kemarau panjang. Saya rasa jika hujan terus tidak berhenti, air akan jadi lebih besar dan deras, macam air terjun Ena yang kami lalu semalam. Bagusnya di Indonesia ini, semua tanah dimanfaatkan dengan tanam-tanaman. Memandang bulan memeluk kenangan. Tak banyak yang tahu kisahnya, tapi Pagi ini kami tidak ada perancangan khusus, bawa sahaja kereta ke pusat pelancongan utama Lembah Harau. Saya rasa kalau betul-betul nak merasai keadaan lembah ini kena tinggal 3 hingga 4 hari. lelaki yang kini entah di mana. Di setiap kawasan lapang antara tebing atau tanah tinggi akan ada sawah-sawah padi, dan di tepi-tepi jalan, masyarakat setempat menyediakan chalet atau homestay. Jalan yang kami lalu ini akan melalui pusat pelancongan bertema perkambungan antarabangsa, seperti kampung Jepun, Korea, Eropah, China dan sebagainya. Kami lalu sahaja tidak masuk. Begitu pula cintaku datang, lalu tinggal di dada. Tak semua Di tepi-tepi tebing ini ada anak sungai yang mengalirkan air dari air terjun, tetapi saya amat kecewa melihat sampah-sampah berlonggok di dalam parit-parit ini. Ini kawasan pelancongan, sepatutnya masyarakat setempat lebih peka. pada bulan yang tak pernah ia peluk. Perempuan tua itu tak pernah sendiri, sebab hatinya telah penuh sejak dulu. Kami tengok-tengok juga jika ada kedai makan, tapi pagi ini kebanyakannya masih tutup. Maka saya pun terbangkan drone kecil kami dalam keadaan hujan renyai-renyai, supaya anda boleh menikmati suasana pagi Lembah Harau yang segar. Maka jangan lupa Like, subscribe, and comment. Tua itu tak pernah sendiri, sebab hatinya telah penuh sejak dulu. Sempat berbual dengan pengusaha chalet dan restoran tempatan, kata dia restoran buka 10 pagi. Di Sumatera Barat ini kalau restoran pagi, cuma buka untuk sarapan sahaja lepas pukul 10 atau 11 tutup. Jarang ada kedai makan yang buka dari pagi sampai petang. Kami gerak ke hadapan lagi, tengok apa yang ada di hadapan. ini tebing sebelah kanan jalan pula tadi sebelah kiri, pusing kawasan yang sama juga. Layankan sahaja ia. Kereta sewa jenis 6 tempat duduk ini kalau di Malaysia brand Avanza, kira selesa dan mudah untuk jalan sempit macam di Indonesia ini. Kami berhenti kerana di sini boleh nampak pemandangan lembah lebih jelas.
Ada seorang remaja di pondok ini kata saya boleh naik tangga untuk ke atas bukit di belakang ini, untuk pemandangan lebih cantik. Kami tak ada masa sangat, mungkin di lain kali. Perut semakin lapar, kami balik ke arah homestay kami, mungkin di sana ada kedai makan. Kami berhenti lagi untuk mengambil gambar di pinggir sawah. Kawasan perkampungan di Lembah Harau ini memang menyegarkan dan menenangkan. Kami jumpa sebuah kedai makan pagi di tepi sawah di jalan besar tidak jauh dari homestay kami. What do you want to eat? Lontong daging, Saya makan lontong tempatan, rasa okey lah. Pekerja gerai ini cakap macam orang Malaysia sahaja. So, Selepas sarapan kami balik dan berkemas-kemas untuk meneruskan pengembaraan ranah Minang kami. Hujan sudah berhenti tetapi langit masih berawan gelap. so you have one Ada bag, peristiwa one cemas big sekejap. Irfan sedar telefon bimbit dia tidak ada. Kami semua cari tak jumpa. Kami balik semula ke gerai sarapan, pun tak ada. Alhamdulillah berkat doa ibunya, jumpa telefon dia terselit bawah tempat duduk pemandu. Ujian betul. Seterusnya kami memulakan semula perjalanan ke Kelok 9, sebuah jambatan ikonik yang bertingkat-tingkat yang menghubungkan Sumatera Tengah, Riau dan Sumatera Timur. Perjalanan ke Kelok 9 sepatutnya dalam 30 minit sahaja. Melalui lembah Jalan Sumbar Riau. Jalan Raya Utama Sumbar Riau ini juga jalan ke Pekanbaru, Riau.
Saya telah beberapa kali ke Pekanbaru, Riau, teringat makan asam pedas ikan sungai di Pekanbaru. Banjaran atau Bukit Bukau dan Pelatau, anak panah ini sebenarnya bersambung dengan Lembah Harau. Banyak gerai-gerai minum di sepanjang jambatan bertingkat Kelok 9 ini. Kami berhenti di satu deretan kedai, lepak perkena kopi dulu, dan ambil-ambil gambar. Saya nak terbangkan drone tapi hujan dan ada angin kuat sini. Drone DJI Neo ini tak berapa kuat sangat lawan angin. Maka kami minum sahaja, dan di sini Irfan berkenan dengan coklato, iaitu air coklat panas segera buatan Indonesia. Seterusnya kami merancang untuk ke kaki Gunung Sago, sebuah gunung berapi aktif juga. Kami akan melalui pemandangan yang cantik. Kami tidak berharap akan dapat melihat gunung dengan jelas kerana dari sejak kami sampai ke Ranah Minang ini cuaca mendung dan berhujan sahaja. Harapan kami adalah menikmati pemandangan di dalam perjalanan ini. Kami menuju ke Volker Cafe di satu kawasan pokok pain di kaki Gunung Sago. Perjalanan lebih kurang 1 jam atau 50 km sahaja. Itu perancangan awal kami, tapi Tuhan yang menentukan. Kami ikut west sahaja. West tak ikut jalan besar melalui Bandar Payakumbuh, tetapi melalui jalan dalam yang melalui sawah-sawah padi dan kampung-kampung, sebelum sampai ke Sempang menuju ke atas kaki Gunung Sago dan ke Volker Cafe yang mempunyai hutan pokok pain. Kami ke sana kerana pengaruh YouTube orang lain. Patah balik. Kereta kami tidak boleh lepas, kerana tanah liat yang likat. Ada penduduk tempatan kata boleh pres minyak. Kereta sewa ini bukan 4 wheels. Saya tidak hendak ambil risiko. Maka kami undur ke belakang dan cari jalan lain. Ini semua yang melewatkan lagi perjalanan kami, tetapi ini sebahagian dari cabaran pengembaraan kami. Ke kanan sikit, kanan. So sini sikit. Nah. Kami keluar balik ke jalan besar dan cari jalan lain. Jalan alternatif ini mungkin jauh sikit tapi melalui kampung-kampung, dan juga jalan-jalan kebun yang lebih kecil yang memang sukar kalau berselisih dengan kenderaan lain. Bawa kenderaan di Ranah Minang ini hati kena kental. Kami berada di kaki Gunung Sago atau Melintang, sebuah gunung berapi lama yang dikatakan telah mati. Gunung Marapi yang aktif terletak lebih kurang 30 km di sebelah barat daya dari Gunung Sago. Setelah bergerak dalam 30 minit dari jalan besar mendaki ke atas, akhirnya kami sampai ke simpang ke Volker Cafe.
Setiap kali melalui jalan yang Fatah Amin ini, kami akan membunyikan horn. Akhirnya kami sampai ke Volker Cultural Space, Jalan Talang. Saja nak minum-minum kopi di kaki gunung hutan pine. Kalau tidak, tak tahu lagi ke mana hendak pergi dalam cuaca yang sentiasa hujan dan tidak menentu ini. Masuk kereta kenderaan. Irfan kena pusingkan kenderaan untuk parking. Volker Cafe ini ke dalam, Ini nak kecil kami ni kena belum? jalan kami sedikit. Ni. Di pintu masuk Volker ini ada kedai-kedai kopi lain dan ada yang menyediakan karaoke. Saya dengar kebanyakan lagu yang mereka nyanyi adalah lagu-lagu zaman 90-an dari Malaysia. Nikmatilah suasana di Volker Cafe ini. Saya tidak larat lagi untuk bercakap, tengok sahaja ya. Makannya boleh di atas I think I want to stay here because it's still okay. No one. Jauh di bawah itu ialah Bandar Payakumbuh. Di bawah ialah dek Volker Cafe. Kami mengambil masa dalam 40 minit juga di Volker Cafe ini sebelum beredar untuk ke hotel kami Batu Sangkar yang berdekatan dengan Istana Besa Pagaruyung. Kami kena bergerak segera keluar dari lereng-lereng Gunung Sago ini untuk mengelakkan hari geram. Kalaupun gelap di bahagian jalan besar di bawah, masih lagi okey. Ini agak mencemaskan kami juga. Banyak cemaslah perjalanan kami ini.
Ini adalah pelan perjalanan kami ke Emersia Hotel Batu Sangkar. Dalam 30 km mengambil masa 1 jam lebih juga. Matlamat saya kena keluar dari kawasan jalan-jalan kecil kaki gunung ke jalan besar, baru selamat. Di dalam perjalanan ini kami melalui kawasan-kawasan sawah padi dan kebun-kebun dengan pemandangan Gunung Ganang yang cantik. Tidak dapat menikmati sangat pemandangan kerana fokus pada jalan yang sempit dan harap-harap tidak disesatkan oleh Wes. Kami tawakal. Saya sentiasa menyemak Wes dengan app Google Map. So far cadangan jalan atau route yang diberi okey. Seterusnya kami cari masjid untuk solat asar. Tadi ada surau di kafe, tapi tidak selesa tempat ambil air sembahyangnya. Alhamdulillah kami sempat keluar dan sampai ke jalan besar ke Batu Sangkar. Sekarang kami cari restoran untuk makan malam, supaya bila sampai hotel tidak perlu lagi kami keluar. Restoran yang kami singgah di waktu maghrib ini agak famous juga di Sawah Tengah Canta namanya. Ramai juga pengunjung ketika kami sampai. Di sini terdapat tragedi yang menyakitkan kaki saya. Tragedi pertama, yang tahulah ia. Tapi khusus buang air kecil, yang buang air besar di bagian belakang. Ini buang air kecil. Ya. Mana? Di atas, ya. Bisa lihat situ, Bang. Kedudukan restoran ini terletak di antara Gunung Sagor dan beberapa banjaran tanah tinggi di sebelah selatannya. Maka kawasan ini agak berangin dan ditambah hujan di kebanyakan masa pada hari ini, maka agak dingin pada masa ini, dalam 17 atau 18 degree juga ketika ini. Saya terjatuh di sini. Bentuk bahagian atas restoran ini macam kapal. Kalau cuaca cerah memang cantik duduk di atas ini, tetapi sekarang cuaca tidak menentu bila-bila masa sahaja hujan akan turun. Perut pun sudah lapar, kami makan dengan cukup berselera sekali. Selepas makan kami bergerak dalam 15 minit ke hotel kami, Emersia Hotel Batu Sangkar. Letih gila, letih duduk dalam kereta putar-putar tepi sawah dan lereng-lereng gunung. Yang penting sekeluarga gembira dan selamat. Our preparation to check out and move to the new Suasana hotel kami keesokan paginya. location. Bersiap sedia untuk ke istana besok. Jumpa lagi di episod Jelajah Ranah Minang akan datang. Tatah titi-titu.